Ibu, tengok ni. Ikhwan pandai bawa kereta. Ikhwan perlahan sikit. Jangan laju sangat. Oh tidak, Ikhwan tak dapat berhenti. Aduh, kaki Yen sakit. Yen tak boleh gerakkan kaki Yen. Cepat, kita kena bawa dia ke hospital sekarang. Doktor, macam mana keadaan budak tu? Kaki dia cedera teruk. Sekarang dia tak boleh berjalan lagi. Ini semua salah Ikhwan. Doktor, mana ibu bapa dia? Dia anak yatim, tiada ibu bapa. Kami akan pindahkan dia ke hospital yang lebih besar. Ikhwan tak sempat pun minta maaf dekat dia. 10 tahun kemudian. Selamat tinggal Ikhwan. Jumpa lagi esok. Jumpa esok. Itu kan? Awak ni Yen ke? Ya, saya Yen. Awak ni Ikhwan kan? Budak yang langgar Yen 10 tahun lepas. Jadi Yen masih ingat Ikhwan. Mestilah ingat. Lepas kemalangan tu, Yen terpaksa guna kerusi roda sampai sekarang. Yen, Ikhwan minta maaf sangat atas apa yang jadi dulu. Tak apa, Yen dah maafkan Ikhwan. Yen tahu Ikhwan tak sengaja masa tu. Yen, awak tinggal di sini ke sekarang? Ibu, Ikhwan dah jumpa balik budak yang Ikhwan langgar dulu. Baguslah kalau macam tu. Tapi kenapa Ikhwan nampak sedih? Sebab Yen tinggal seorang diri dekat tepi jalan, Ibu. Kalau macam tu, apa kata kita ajak dia tinggal dengan kita? Ikhwan setuju, Ibu. Dengan cara ni, Ikhwan boleh tebus kesalahan Ikhwan dekat dia. Macam mana, korang pun setuju kan Yen tinggal bersama kami?